Assalamualaikum guys. So, ada 6 IPO. 3 dah selesai, ada 3 lagi untuk permohonan. Kan? Yang dah selesai, dah tutup tarikh permohonannya untuk permohonan IPO awam. Ini adalah WTech Group, West River dan Richstand Holdings Berhad. Kan? So, buat masa ni kita ada dekat untuk pelabur-pelabur awam. Kan anda boleh apply saham-saham yang berikut itulah kan, yang ada kat atas tu. Fibromite kan, dah keluar dah result dia kat MITI. Kemudian kita ada Kuku International, yang mana Kuku ni dah dipostpone pada harga RM1.29. Kemudian ada Peoplelogy yang dibuka pada 21 bulan, tutup pada 6 hari bulan 5 nanti. So tuan-tuan puan, so macam mana keadaan market? Masih lagi belum stabil kan, belum stabil sebab kerana sekarang ni kalau anda lihat kan, di Amerika sana protes dijalankan pada 19 bulan hari Sabtu lepas, dijalankan di semua 50 negeri yang ada dekat Amerika kan, daripada Chicago, Oklahoma, semua-semualah kan, semua nak impeach Trump untuk untuk dikeluarkan daripada White House kan, sebabkan keadaan ekonomi mereka yang semakin teruk disebabkan tarif yang dijalankan oleh Donald Trump tu tadi kan. Donald Trump pula dia nak nak impeach Jerome Powell kan, Fed Reserve punya chairman. Kenapa? Pasal Jerome Powell tak ikut cakap dia untuk turunkan interest kan. Kenapa? Pasal mereka ni kan, dia ada hutang yang $1 trillion lah, 36 trilion. Satu tahun dia buat hutang sebanyak 2 trilion. Dan sekarang ni dia menghadapi masalah lah tuan-tuan puan. Dia pinjam duit daripada seluruh dunia kan, daripada Jepun, Kanada, China dan sebagainya. Tapi dia tak mampu nak bayar balik kan. Dan sekarang ni semua creditors dia kan dah tak nak bagi dia pinjam lagi. Tu dia pening kepala kan. Jadi Amerika mungkinlah berada dalam fasa destruction agaknya kan. Tapi ia juga menjejaskan Malaysia lah secara tak langsung kan. Malaysia pula kalau anda lihat, foreign fund masih lagi keluar. Dah turun lagi kan. Inilah masalah dia yang kita hadapi. Jadi yang pastinya IPO ini terjejas kan. Jadi saya rasa buat masa ni FYS ni sideline dululah dalam IPO ni kan, untuk melihatkan keadaan yang seterusnya kan. Apa komen anda? Anda beli ke tak beli? Cuba komen kat bawah, saya nak tengok. Alright tuan-tuan, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum. Bye.